3 ramalan kiamat yang gagal. Nombor 3 paling popular dan viral. Pertama, Komet Halley 1910. Ketika Komet Halley memunculkan dirinya pada tahun 1910, ada surat khabar yang mereka cerita sensasi. Kononnya ekor Komet Halley mengandungi gas beracun dan boleh membunuh semua hidupan di bumi. Orang ramai panik dan mula membeli topeng gas. Malah ada yang siap botolkan udara segar untuk dijualkan pada harga tinggi. Tapi akhirnya Komet Halley hanya lalu melepasi bumi. Tiada siapa pun mati keracunan. Yang mati cuma dompet orang yang membeli topeng gas dan udara botol. Hahaha. Kedua, Y2K Bug 1 Januari 2000. Ini ramalan legend zaman moden di mana menjadi ketakutan terbesar apabila jam digital bertukar dari 99 ke 00. Dikatakan sistem komputer tak dapat baca dan akan ada kemalangan secara global menyebabkan kekacauan dalam keuangan, pengangkutan dan sebagainya. Tapi bila masuk 1 Januari 2000, tiada apa-apa yang berlaku. Yang tak percaya kepada ramalan kiamat, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, Kiamat Maya 21 Disember 2012. Kononnya kalender kuno suku Maya akan tamat pada 21 Disember 2012 dan ramai percaya ini bermaksud dunia akan berakhir. Namun apa yang berlaku pada 21 Disember 2012? Tiada apa-apa, dunia masih berputar dan ayam masih berkokok. Hahaha.